Sakit belikat lepas tu tangan jadi kebas. Ini sebenarnya badan tengah bagi signal. Bila belikat kita sakit, tangan kita mula kebas, selalunya ada dua punca utama. Yang pertama, saraf terhimpit. Yang kedua, peredaran darah kita tak lancar. Kalau selalu duduk lama, tunduk main phone, angkat barang berat, tidur posisi yang tak betul, otot sekitar leher dan belikat kita akan jadi tegang. Salur darah sempit, saraf pun tertekan. Sebab tu, tangan dia akan rasa kebas dan semut-semut. Masalah ni bukan muncul terus-terus tau. Dia datang sikit-sikit. Dia mula lenguh, lepas tu kebas, last sekali dia sakit mencucuk. Jadi kalau selalu sangat sakit belikat, tolong jangan tunggu sampai sakit kuat. Boleh mula ikhtiar dengan Alora Seamless Bra ataupun Alora Basic Top. Dua ni bantu untuk sokong bahu dengan belikat. Dia relaxkan otot, dilancarkan peredaran darah bahagian atas badan. Jadi, kalau nak tahu yang mana lebih sesuai untuk badan kita, boleh terus DM Nur ataupun komen belikat. Atau terus kontak sister dekat link di profile. Okey? Kontak Nur segera di sini ya.